Dan dia yang sebenarnya kan, aku kes Bella ni telah mengajar aku, telah bagi aku satu konklusif punya idea yang politician ni memang shit sebenarnya. Macam kau punya term politikus lah. Besar. Tapi macam ni juga aku sampai hari ni. Assalamualaikum. Selamat kembali kepada Sembang Marhin episod kedua bersama dengan tamu-tamu kita yang masih lagi sama daripada episod sebelum. Oh tak boleh bukan tamu. Bukan tamu. Kita semua host. Host. Ni beli kat mana ni? Kita tak boleh beritahu lah sebab dia tak sponsor kita. Jadi kalau siapa-siapa nak sponsor kita orang, maaf lah kita orang makan petang-petang ni lapar kan. Lapar kerja. Benda ni pun sembang-sembang relax. Jadi boleh lah. Kau kalau kau makan apa nama roti canai kan Magat? Kau suka kuah dal ke, kuah kari ke, gula ke? Aku kalau roti canai, aku suka kari ketam. Kari ketam. Sedap. Tapi kari ketam tu rare lah sikit. Kalau biasa kari ikan lah. Kari ikan. Aku kari kambing wajib. Aku benda-benda yang tepung mesti kari. Masa tu aku pergi Istimak Tonggi. Tempat apa? Apa nak tak? Perhimpunan Tabligh. Kau tabligh asalnya? Aku semua aku join. Apa sebab? Tak ada rupa tabligh kan? Sebab aku orang yang mencari kebenaran. Okey. Aku bukan macam kau. Apa kebenaran yang kau dapat? Okay, kau cerita dulu. Bagilah aku cerita dulu. Sorry. Ada satu, bila aku pergi satu kampung, aku pernah lupa, aku pergi sana pun 2010, lama dah. So ada satu family ni, dia jemput kita orang, aku punya jemaah lah, untuk pergi ke dia punya rumah. Bila aku pergi dia punya rumah, anak-anak beranak dia semua sambut lah, senyum lebar, senyum manis, senyum terindah pernah aku tengok. Sekali dia bagi aku satu mangkuk, dalam tu dia punya dal ni kalau kita tengok ni penuh kan, dal dia aku rasa dalam 5-6 biji je. Kacang dal tu. Aku hirup je, aku bismillah je, aku hirup je. Lepas tu masa time dia nak belah tu, dia minta lah aku punya amisap, aku tolong apa nama doa lah apa benda semua. Dan dia orang lambai ni macam happy gila lah. Lepas tu orang yang bawa aku tu pun cakap lah, sebenarnya ini adalah family yang paling miskin dalam kampung ni. Tapi dia memang suka orang datang, dia akan ajak orang jamu datang. Makan lah. Dia memang jamu makan. Walaupun dia kata itulah yang paling sedap untuk dia orang punya family. Aku geng-geng je aku ni semua ada menitis air mata dah. Aku macam bergenang dah. Tapi aku rasa aku tak menyesal lah pergi sebenarnya. Walaupun aku dapat hirup satu dal yang paling tak sedap dalam dunia, tapi aku dapat tengok senyuman paling indah dalam hidup aku. Aku rasa keikhlasan dia. Aku rasa dia punya apa benda yang dia nak buat ni memang betul-betul dia ikhlas. Aku rasa sangat manis dia punya. Betul-betul dia jemput kita orang tu tak ada main-main lah. Apa yang dia ada lah. Apa dia ada. Ramai ke keluarga dia? Aku rasa dalam 6-7 orang kot rasanya. Dia punya rumah tak ada elektrik, pakai lilin. Rumah pun dibuat daripada apa nama tanah liat dengan tai lembu je. Memang naif gila kampung yang aku bagi tu sebenarnya. Dan dia adalah yang paling miskin dalam kampung. Kampung tu dah cukup miskin dah, tapi dia paling miskin. Kata orang yang bawa aku tu lah. Sebagai yang bawa kau Daif, dia lagi daif, dia daif first lah. Betul. Dia kira yang paling betul. Sebab tu bila aku tengok dal ni aku terkenang. Aku terkenang. Kita punya dal kita ni punyalah pekat, penuh kacang. Dia punya dalam 5-6 biji je aku hirup gitu je sebenarnya. Dah tak sedap. Kau rasa tak apa ke kalau kita makan kat sini? Tak apa kan? Makan je lah lapar. Okay je kan? Kalau lapar makan je. Boleh makan lah ni kan? Boleh. Kalau ada orang nak sponsor kita in future, betul. Kalau ada orang nak belanja kita makan kat sini. Apa orang cakap kita punya. Tapi cantik pinggan ni. Pinggan pun mahal. Pinggan mahal. Pinggan ni pinggan apa lah? Oh, korel padan lah. Patut kuat. Dia nak promote. Tahu kat mana nak beli kan? Korang tahu kat mana nak beli. Ada dah. Korang boleh beli kat situ dah. Betul. Okey, hari ni kita nak cerita pasal apa ni? Kita sambung balik Nak sambung cerita apa hari tu? Sambung balik. Kita sembang pasal apa hari tu? Bagi banyak yang dengar penonton-penonton semua, kalau mana yang terlepas, boleh rujuk baliklah kepada episod kita yang sebelum ni. Ada sikit-sikit ada yang kita bincangkan. Jadi kita terus sambung je lah daripada apa yang kita bincangkan pada episod lepas. Ayat lawyer rujuk balik tu. Rujuk betul lah. Okay, alright. So aku rasa last kali kita borak dah sejuk. Nak panaskan susah apa. Ini topik hangat nanti jadi panas. Okay, jadi last kali yang kita discuss kali tu kan, aku rasa last kali pasal sebelum pergi mahkamah kan, kes dari Bella. Sebelum pergi mahkamah, saya ingat aku hari tu kita stop dekat
Pasal anak angkat je. Pasal anak angkat. Faham. Isu anak angkat mana engkau punya first battle maknanya, tapi tak cerita detail pun. Aku rasa engkau boleh cerita sikit lah sebenarnya macam mana, sebab engkau yang start jumpa lawyer Tim Bainon sebelum yang lain. Kau yang first battle tu. Selepas kau cerita pasal tu, cuba kau terang sikit sebenarnya macam mana proses buat pengangkatan yang sah, yang betul, yang benar, bukan yang scamnya. Boleh. Okay. Sebab aku nak makan lagi titik-titik. Ya, baik. Kita biar dia cerita. Pandai. Kau cerita, kita orang makan. Okay, alright. Aku tak cerita panjang lah, sana aku pun nak makan juga. Okay, dia macam ni lah. Dia berkenaan, aku rasa yang pasal berbicaraan yang asal yang aku involve tu, aku dah explain last episode. Tapi mungkin lagi detail, first time aku jumpa tim lawyer Bainon ni ramai. Aku terkejut. Time tu memang ramai. Jadi aku cakap banyak duit ni kan, kita boleh hire lawyer ramai betul. And then time tu lawyer yang TikTok pun sampai lagi belum masuk lagi. Betul. Betul. Dia second wave. Betul. Ya, betul. So yang masa berkenaan yang pertama ni, dia tak banyak sangat pasal isu penderaan. Dia hanya berkenaan dengan isu siapa yang patut jaga kanak-kanak ni. Okay. Bainon ke, mak bapak yang asal ke, ataupun JKM. So time tu ada 6. Okay. Ada 6 kanak-kanak lah. Yang semua yang Ni semua bawah umur kan? semua bawah umur. Termasuk kanak-kanak OKU seorang. Betul. Okay. Jadi masa aku involve dalam kes tu, ada 6 kanak-kanak tersebut. 6 kanak-kanak ni diselamatkan oleh pegawai pelindung JKM menggunakan dia punya kuasa lah di dalam sebagai menyelamatkan kanak-kanak. Dia keluar, disimpan dalam 3 bulan di RKK. Jadi tapi kalau boleh simpan 3 bulan saja. Lepas 3 bulan, mahkamah kena meletakkan untuk tempoh jagaan yang lebih lama lah. Selalunya 3 tahun, ada yang 2 tahun. Dia akan, itu pun bukan selama-lamanya. Dia ada 3 tahun kena renew. Ya, betul. Macam ada dia punya scale je lah. Dia punya tempoh yang sesuai. Jadi pada ketika itu, mahkamah lebih berat untuk memberikan hak jagaan bukan kepada Bainon. Okay. Sebab dia tengah dalam kes ke ataupun macam mana tu? Okay. Pasal lah tu hujah aku adalah kerana dalam kes tu dekat sikit. Okay, sorry. Dalam kes tu pasal satu, pendakwaan belum start lagi time tu. Okay. Tapi aku cakap dalam investigation lah, jadi mahkamah kena consider. Okay. Jadi isu yang perlu dipertimbangkan oleh mahkamah sama ada dia melakukan jenayah ataupun tidak, bukan isu yang berbangkit. Okay. Alright. Tapi isu yang harus dibicarakan adalah sama ada dia adalah best interest of the child. Ataupun bahasa Melayu dia, adakah dia lebih wajar untuk keselamatan kanak-kanak tersebut diletakkan kepada Bainon atau kepada orang lain. Mahkamah time tu bersetujulah bahawa dalam keadaan sedemikian di mana ada laporan dan juga siasatan berkenaan dengan penderaan dan pengabaian, maka it's better for the best interest of the child untuk kanak-kanak ini diletakkan kepada bukan Bainon. Dia bagi kat RKK sebahagian, ada yang bagi kepada ibu punya asal. Jadi itu yang aku punya involvement lah. Tadi jawab soalan Alip sikit pasal pengangkatan. Pengangkatan ni sebenarnya tak susah. Dia ada pelbagai cara lah. Tapi yang paling selalunya normal pengangkatan ni dengan akta pengangkatan. Di mana dia boleh ada akta. Ada akta. Ya, betul. Akta yang sangat lompong. Sangat lompong akta pengangkatan. Ada kelompongan sedikit, tapi biasanya dia ada yang standard lah. Yang standard selalunya kena ambil kanak-kanak tersebut dan jaga selama 2 tahun. Lepas 2 tahun, dalam 2 tahun ni you consider macam foster parent bukan adopted parent. Betul. Lain foster parent ni ibu jagaan keluarga jagaan ke macam ibu bapa jagaan yang menjaga lah. Macam mana kita nak dapat status ibu jagaan tu? Okey, kena bagi mahkamah kanak-kanak juga. Kena bagi juga. Sepatutnya dia lepas 2 tahun, betul. Baru kau dapat yang title adopted. Sekiranya macam dia ada close adoption dengan open adoption. Okey. Close adoption maksudnya dia antara ibu bapa kandung dengan ibu bapa yang mengangkat ni. Dia direct tau. Dia tak pergi mahkamah. Ni yang banyak artis buat lah. Betul. Banyak artis buat yang tak kahwin tu. Banyak artis yang ambil anak angkat tu. Itu semua sah ke tidak yang sebenarnya? Sah juga. Sah juga. Tapi kena ikut proper lah. Maksudnya dia macam ni tau. Bila kita aku rasa kena sebenarnya mula lah. Bila adoption, selalunya ada close adoption ataupun open adoption. Kita cakap yang normal ni, open adoption ni selalunya memang kanak-kanak tu di bawah jagaan JKM.
bawah 18 tahun. Kemudian ibu bapa ni memohon menjadi penjaga lah. Ya, betul. Jadi kena pergi ke mahkamah. Pegawai pelindung akan datang nak buat sedia makan sesuai atau tidak sesuai. Kemudian akan berikan perintah jagaan lah. Ya, aku bagi contoh senang lah kat kau Lip. Macam ni lah. Macam yang Megat cakap ni ada open and close kan. Tadi kan. Betul. Kira yang open adoption ni JKM dia post dekat Facebook. Okay. Inilah calon-calonnya yang mencari keluarga baru kan. Okay. So kau sebagai family luar kau nak ambil. Okay. Itu prosedur dia. So kau kena mohon dekat JKM. Yang lagi satu yang banyak artis kita buat ni, bukan artis lah, so ramai semua orang buat. Ramai. Dia apa nama, kau tim tepi nanti kau beranak nanti kau bagi aku kan. Close adoption. Ini maknanya kau kenal family tu, kadang-kadang sedang kau minta direct. Okay. Betul. Itu pun sah juga. Itu pun sah. Dia panggil close adoption ataupun pengangkatan yang tertutup lah. Dia private. Dia antara ibu bapa kandung dan juga ibu bapa yang nak mengangkat. Okay. Dia benda ni, okay, kenapa tak pergi JKM je? Kenapa nak close adoption ni? Because masalah kat Malaysia dan kebanyakan di dunia lah, kalau nak ambil ada angkat ni, diorang suka bayi. Okay, yalah betul lah. Diorang tak suka dah 3 tahun, tak suka dah 4 tahun, lebih setahun selalunya susah lah. Sebab dia nak bagi susu tu kan satunya kan, untuk nak Bukan, mungkin ada isu, ada stigma tu di mana katanya kalau budak tu dah besar sedikit, degil. degil. Susah nak bentuk lah budak tu. Dia nak bayi. Dia nak bayi, okay. Bayi tau. Jadi bila open adoption ni selalunya dia tak ikut umur lah, ada pelbagai. Kalau bayi mungkin laju. Kalau kata budak tu dah lebih setahun 2 tahun, susah nak dapat adoption. Untuk close adoption ni selalunya kadang-kadang budak tu tak keluar lagi. Betul. Dia dah deal lah, dia dah deal. Sebenarnya bagi aku salah tau benda tu. Tapi Dia masa pregnant tu yang dia dah deal kan. bagi aku tak berapa cantik lah, pasal kau dah kena deal dengan pregnancy ni. Aku pun pernah buat perjanjian tersebut. Bagi aku perjanjian tu macam tak sure. Dia macam tak secure tau. Pasal satu, kau tak boleh jual beli kadang-kadang. Dia dah salah. Betul lah. Dua, kalau kata dia misalnya ibu bapa yang kandung ni, yang melahirkan ni, mungkin dia Ubah fikiran. ubah fikiran. Pasal asalnya selalunya kenapa dia nak serahkan anak ni. Selalunya budak-budak ni mungkin dia mengandung luar nikah, ataupun dia tak ada kapasiti untuk jaga, tak ada duit, dan mungkin terlalu muda. Macam ibu tumpang ke ni? Ibu tumpang, Kau tumpang rahim lah. itu different. Ibu tumpang dia dah boleh buat agreement yang sah sebab Ibu tumpang tak sure Malaysia boleh buat ke tak. Pasal dekat negara luar diorang ada, aku faham ibu tumpang ni, di mana diorang semadikan embryo tu kemudian baru masuk. Aku tak sure kat Malaysia boleh buat ataupun tidak. Aku rasa tak boleh. dia untuk orang Islam dia Tak boleh lah. dia tak boleh lah. Adalah satu pandangan moden yang aku jumpa. Aku jumpa dia bagi Aku makan pula bagi dia cerita. dia bagi dekat kalau dia poligami, kita tumpang dekat wife lain. Tapi kau kena kahwin lah dengan perempuan tu, betul Kena lah. kahwin lah, kena kahwin. Kira iyalah sah lah kalau Walaupun begitu kan. tak berlaku apa nama penetration, tapi sebab dia dah kahwin, dia dah apa nama tak ada isu. Sebab ulama Islam setakat ni dia memandang walaupun kita masukkan embryo, walaupun secara DNA memang anak pasangan tu, dia tetap consider benda tu zina. So kalau nak buat macam tu, kalau katalah ada orang perempuan dia ada ovum yang baik, cuma dia punya rahim dia mungkin tak berapa baik untuk nak mengandung, ada satu pandangan yang membenarkan kita tumpangkan baby tu dekat isteri lain. So inilah kelebihan poligami. Mantap. Dia daripada kau tak dapat anak langsung, Ya betul. kau ada chance dapat anak tapi true. Ya, tapi inilah isu yang kadang-kadang aku nampak orang kat luar ni, especially NGO yang nampak peluang ni. Isu kira kau nak kena fulfill family yang tak ada anak ni. Pada aku dalam kes ni dia nampak bisnes lah. Betul. Dan ini aku rasa inilah dia punya yang kata benih dia lah. Betul. Yang menyebabkan isu mana yang kita bincangkan sebelum ni. Betul. Sangat setuju. Kan? Pasal bila okay, sekarang ni dah ada keperluan. Macam kadang-kadang macam kau cakap lah, ada ibu bapa yang tak boleh ada anak. Mungkin sebab biologi, mungkin sebab apa-apa umur sebagainya, tak boleh ada anak. Jadi dia ada keperluan. So bila ada keperluan, mesti ada orang yang menjadikan dia peluang bisnes. Nak berniaga, nak untung kan. Jadi masalahnya kanak-kanak ni dijadikan komoditi. Macam example ni lah, katalah macam kata asalnya nak menolong, katanya ada
perempuan ni mengandung luar nikah katakanlah. Mungkin dia umur terlalu muda katakanlah. Ya, betul. Okey. Jadi dia tak boleh nak jaga budak ni. Jadi ada mak bapak yang kenal. Jadi dia akan tolong. Okey, macam inilah kita akan tolong bantu you untuk semua isu hospitalan sebagainya. Betul. Kemudian dia akan sampailah baby tu deliver dengan sihat. Okey. Dan lepas baby tu deliver dengan sihat pun anak tu masih lagi belum diangkat kan? Belum lagi kan? Belum lagi kan? Okey, dia boleh serahkan menggunakan satu borang JPN. Aku cakap macam adalah proper borang dia, aku minta ingat nombor dia, nanti kita boleh bagi dalam show notes lah untuk tunjuk kan apa yang sebenarnya borang dia, di mana dia boleh bagi kepada ibu bapa foster ni untuk jaga. Dia macam serahan anak untuk jagalah. Tapi selama 2 tahun ni, selagi tak cukup 2 tahun, ibu bapa kandung ni boleh ambil budak ni. Boleh ambil balik. Dan kita ada tengok beberapa kes yang jadi rebutan jadi rebutan. Aku dengan Megat pun pernah ada kes ni jadi rebutan sebab dalam tempoh 2 tahun ni. Sebab kalau ikutkan kiranya tempoh percubaan lah, di mana JKM boleh suka hati bila dia nak pergi visit, nak tengok budak ni okey ke tak dalam tempoh 2 tahun ni. Budak ni boleh adapt tak dengan family tu. Kalau rasa tak okey, memang dia boleh ribut balik lah. Cuma aku macam nak tanya sikit, dia memang tak ada guideline ke? Sebab aku ada tengok ada seorang artis ni, dia lelaki, tapi dia ambil anak angkat perempuan. Ada guideline tu, ada Alip. Memang JKM pun ada, dalam website JKM pun ada. Dia bukan hard and fast rule lah. Ya, betul. Dia macam, so boleh juga. Boleh. Dia tak bahaya ke dia sexual grooming boleh berlaku apa? Ya, boleh berlaku dan pernah berlaku. Tapi dia punya macam ni tau, pasal kita punya mahkamah dia meletakkan ada guideline mengatakan lebih elok kalau dia ada jarak umur yang lebih panjang berdasarkan semua akta-akta sebenarnya, sekurang-kurangnya 6 tahun ataupun 7 tahun daripada tempoh anak tu dengan dia. Dan lebih elok kalau dia berkahwin. Betul. Tetapi kenapa dia orang bagi juga? Kerana dekat Malaysia ni ada masalah di mana kanak-kanak di bawah jagaan JKM ni terlampau banyak. Nak buang kes Lip, aku bagi tahu terus lah, sebab aku pernah cakap dengan benda ni. Ni memang nak buang kes. Ada orang nak, kau ambil je lah macam tu lah. Sebab nak buang kes. Tadi Megat ada sebut pasal RKK. RKK ni rumah kanak-kanak bawah JKM. RKK ni sampai umur 18 tahun je. Lepas 18 tahun kau kena keluar. Kau keluar ni, kau pandai-pandai kau lah. So RKK ni mungkin lah bajet tak banyak. Apa menteri JKM buat nama dia menteri wanita lah kan. Menteri wanita, dia memang bawah menteri wanita. So masa yang kita nak cerita pasal isu Rina Harun dulu tu, mungkin RKK ni tak banyak, bajet tak banyak. So ada banyak lah NGO kat keliling RKK ni. Itu yang ada yayasan apa nama yang paling kaya tu, Yayasan Prihatin. Yang mana ya? Yang mana? Yayasan yang under kementerian tu. YKN. Negara. Yayasan Kebajikan Negara. Ada banyak lah. Betul. Pasal sekarang ni bawah ni aku nak just orang cakap ambil daripada kau punya ni lah. Cabang persoalan ni lah. Pasal dia punya isu dia bawah JKM tidak ada cukup rumah RKK. Tak cukup rumah. Memang tak ada. Tak cukup. So diorang nak tak nak bergantung kepada NGO ni. Maksudnya kalau ada orang nak ambil tu dia ambil je lah. Pasal as of 2000 berapa lah, 2008 ke mungkin dalam tahun 2000, aku tengah berapa tahun berapa lah, memang ada satu inisiatif untuk menggalakkan penjagaan kanak-kanak di rumah penjaga. Maksudnya foster parent, so ayah dengan ibu angkat lah. So sepatutnya kalau orang-orang yang ada duit terlebih ni, elok ambil anak angkat lah. Kalau nak ambil. Eloknya lah. Tapi jadi macam isu dekat Malaysia ni macam sama lah. Kita go back ke akta pengangkutan tu. Aku pernah cakap kat Megat, cakap kalau ikutkan budak ni, kau patut serah pada keluarga. Terms keluarga tu apa? Faham tak? Maknanya mak dan ayah. So kalau kau serah budak tu dekat single father, single mother, faham tak? Yelah. Apa function dekat situ? Dia bukan pasangan. Dia dah menjadi isu pada akulah apabila kita tak ketat tu. Dia boleh bagi dekat pasangan LGBT. Of course lah dia akan ajar budak tu untuk nak jadi, macam dia, berfikiran macam dia. Macam dia. Dia especially untuk kanak-kanak yang Islam lah. Jadi betul. Ada isu juga. Kerana kalau diserahkan kepada ibu bapa yang bukan Islam, adakah dia harus mengikut jadi Islam atau tidak? Betul. Jadi ada benda-benda tu yang kena fikir tau. Betul. Tapi tak ada. Benda tu tak ada kat dalam. Ada sebab untuk Islam ada. Cuma mungkin kerana hakim dia akan banyak mendengar panduan daripada pegawai pelindung.
Okay. Dia tak tahu pasal pegawai pelindung ni ada tugas yang besar. Ya betul. Pegawai pelindung ni yang kena pergi interview. Tugas yang besar. Sebab daripada episod lepas kita sebut pasal pegawai pelindung ni. Tugas yang besar tapi gaji yang kecil. Kadang-kadang orang pegang sampai 2-3 jawatan. Ya betul. Dia kena pergi jumpa kadang-kadang yang kena dera, dia kena jumpa interview apa. Ya betul. Jadi kadang-kadang orang memang tak cukup time lah. And memang kita ada jumpa pun beberapa orang yang kerja ni memang sampai aku memang salute habis lah. Tapi bila dalam kes macam kes Baidu ni spesifik kes Baidu dengan kes Rumah Bonda dan kes Bella, dia punya kelemahan kat situ. Aku tak rasa diorang ni lemah sangat. Cuma Baidu ni pandai. Baidu dah bela dia orang lama lah kot sebenarnya. Diorang dah networking because Yalah, networking lah. Dia dah baik. Dah baik. Macam time tu bila kau tanya after ni kita orang raise isu ni tau dekat JKM. Macam mana boleh Baidu dapat? Banyak yang akan cakap Baidu sebelum ni Semua cakap macam tu. Semua cakap macam tu. Semua cakap macam tu. Sebab definition dia orang ni tidak betul-betul scrutinize dengan baik lah. Itu je sebenarnya. Dorang bagi aku lah, aku faham, aku tak ada bagi excuse. Aku tak bagi excuse. Cuma aku tengok ini masalah dia, dorang ni underman, tak cukup orang. Betul. Jadi dia seboleh-boleh nak cari untuk selamatkan. Mani kari geram. Bukan. Makan. Dia nak cari untuk selamatkan budak-budak ni. Jadi diorang macam cari orang yang boleh tolong. Nak buang kes Megat. Megat ni dia cover line lagi. Dia Megat dia cover line. Aku buang kes tu maksudnya budak ni kita bagi dekat siapa-siapa yang keluar daripada JKM punya environment lah itu dia. dia. Betul. Maknanya dia nak bagi aku tak payah fikir dah pasal budak ni. Ada NGO yang nak ambil, Rumah Bonda nak ambil. Kau nak collect derma ke, kau nak jual ke, kan? Kau nak lelong ke, tu dah bukan under aku. Maknanya makan minum bukan under kita orang dah. Apa saja jadinya tempat dia tak ada dah. Maknanya kau jaga dan kita orang observe. So hubungan tu jadi macam baik lah. Yalah, betul. Aku tolong kau tolong aku lah. Kira macam tu. Betul. Jadi bila yang kita balik kepada yang macam kau cakap pasal pengangkatan tu, dia perlukan 2 tahun. 2 tahun, lepas 2 tahun dia register secara official sebagai anak angkat. Dan macam dah anak angkat yang betul lah. Surat badak pun dah yang sengit macam tu lah kan. Jadi memang anak angkat betul. Tapi dia still tidak punya yang hak macam anak kandung lah. Dari segi faraid, dari segi lain semua tu. Itu memang kita still terpakai lah undang-undang syariah tu. Cuma bila kita consider pengangkatan tu, that's the what's going on lah. Apa solution untuk masalah macam ni sebenarnya? Kau rasa macam mana Megat? Kau duduk melayan puak-puak ni kan, JKM apa benda semua ni. Member baru nak makan. Kejap ni kenapa kau jawab? Tak apa lah. Kau sebagai pensyarah kanak-kanak, kau rasa apa solution terbaik? Manalah tahu ada menteri nak dengar. Aku kalau ini pendapat aku, dan aku rasa aku pernah ketengahkan jugalah benda ni kan. Sebab aku pasal akta ni kira baru. So bila aku first time tengok akta pengangkatan ni sebab Bella punca. Kalau tidak aku tak tahu. Aku tak tahu apa akta pengangkatan ni, aku tak tahu. Thanks Bella. Terima kasih dekat Bella. So bila aku tengok kan, dan aku tengok macam aku cakap kat Megat, kenapa banyak poin-poin yang macam terlalu general. Macam poin-poin yang memang kau nak buang kes lah. Maknanya siapa nak budak ni ambil lah. Dia kalau dalam akta, kalau dia poin-poin dia tu maksudnya dia punya guideline dia general, maksudnya dia punya syarah dia depends dekat ketua pengarah lah kan. Sebab kan selalunya dalam akta kan ketua pengarah dan menteri. Ketua pengarah dan betul. Betul. So aku cakap macam kenapa tak ketatkan? Sebab aku punya argument simple je. Sebab kau boleh bagi pilihan anak yang tak ada parents ni, kau boleh bagi parents, maknanya kau boleh bagi keluarga. Tapi kenapa kau boleh losekan akta tu untuk bagi macam lah tak apalah, single father, single mother. Kenapa tak ketatkan syarat tu supaya budak ni rasa ada mak bapak? Sebab kalau ikut kajian pun yang aku baca kajian lah, kanak-kanak yang membesar dengan ibu dan bapa, dia lebih, orang kata lebih banyak lah advantage dia. Sebab ada 2 figure ni, dia lebih normal lah. Ada figure bapa, ada figure mak ni kan. Lain kan kalau budak tu memang lahir nak macam mana, lahir kat dalam family yang mungkin mak dia dah meninggal. Itu bukan pilihan dia. Itu bukan pilihan. Tapi sebagai engkau ni, orang kementerian yang pegang akta ni, yang kau boleh bagi pilihan yang terbaik, macam kau cakap tadi, the best interest of the child kan. Kenapa kau tak enforce? Kenapa kau kena bagi dekat orang yang macam ini aku raise dululah kan. Alah kalau kau nak bagi budak ni keluarga, bagi keluarga lah. Sebab yang aku tahu
based on kita punya interview juga sebelum-sebelum ni, banyak parents ni pasangan suami isteri yang tunggu queue ni ramai. Bukannya tak ada, ramai yang nak ambil secara proper ni. Yang nak ambil tapi kadang-kadang susah, tunggu lama. Yelah. Kadang-kadang pun ada dia punya apa nama politik juga. Sebab aku pun pernah lah try submit. Dia tengok aku punya nama, bahaya ni. Aku try apply Bella lah masa tu. Saja try. Abang, aku tahu memang aku kena reject kan. Faham? Tak, dia okay, aku bukan tak setuju dengan kau. Cuma this is a counter argument lah. Okay, betul di mana memang ada banyak study. Ini tak boleh deny lah. Even bukan kat Malaysia je, even kat overseas. Di mana jika kanak-kanak itu dibesarkan dengan nucleus family. Nucleus family ni ibu ada, bapa ada lah. Ya, betul. Dia ada lebih advantages daripada orang yang single parents, sama ada dad ataupun single parents mak. Betul, memang lebih baik. Tetapi even though dia single parents, dia better daripada dibesarkan di dalam RKK ataupun dalam rumah penjagaan. Jadi mungkin itu one of the reason lah. Dia cakap okay, kita bagi je. Okay, satu. Tetapi aku rasa perlukan keadaan yang lebih spesifik. Kerana kat Malaysia ni, aku tak salahkan dia punya niat. Niat tu betul. Pasal memang kita ada masalah. RKK tak cukup bajet, rumah tak ada tempat. Sampai 16 tahun dah halau kau keluar. Ni ada cerita lagi, tu boleh cerita nanti. Betul. 16 tahun dah kena keluar. Lepas tu kau pandai-pandai kau lah. Pandai-pandai sebab Kita akan buka benda tu nanti. And then RKK pun kadang-kadang dia tak sekolah tau. SPM semua tak ada. Tak ada kelas. Dia macam kes Bella lah. Bella masuk dia tak sekolah pun. Tak ada sekolah pun. Jadi apa dia buat sebenarnya? letak je lah budak tu. Campak je lah macam tu. Macam kau baik buat buruh je sebenarnya kan. Bagi kerja kan lagi senang. Baik bagi apa ni, tunas bakti. Bagi kat apa nama ni? Ada juga skill. Tak, Ya, betul. bagi dekat baik bagi dekat GISB ada kerja juga kan. Betul. Eli daripada kerja kedai kan. Betul. Kalau kita nak compare daripada segi orang kata keberkesanan lah, dan ada outcome dan marah tu geng JKM dia dengar ni. Celaka buat ni dia. Jadi bila kita borak pasal tu, pasal dia better. Pasal dekat RKK ni pun tak kisahlah RKK tu NGO ke, dia RKK yang formal ke, is better for single parent. Aku faham dia punya niat dan aku faham keadaan yang mengakibatkan benda tu. Tetapi perlu ada guideline yang lebih spesifik. Kerana sekarang ni bila sekarang ni tanyalah pegawai JKM budi bicara lah macam macam mana boleh Bainon dapat bela, macam mana boleh dia akan tanya kerana ketika itu dia orang yang layak dan sesuai pada hemat kami lah maksudnya. Pada hemat so tak boleh lari. Pegawai JKM tak boleh lari mengatakan bahawa bukan kita orang yang bagi, tak boleh, tak fair. Pasal kau ramai. And Bella tu asalnya di bawah RKK. Betul. Ya betul. Asalnya di bawah RKK di Seremban. Dia datang ke court sebab nak renew dia punya penjagaan. Betul. Lepas tu telah diambil pada waktu itu. Macam mana? Kalau apa yang kau tahu macam mana Bella tu daripada RKK Seremban boleh sampai di bawah jagaan Bainon. Yang aku dengar dia punya cerita dia adalah masa tu dia orang nak bawa, maksudnya RKK ni JKM ni bawa pergi ke court untuk nak extend penjagaan dia dekat court. Dan pada waktu tu Bainon pun ada, dan tak silap aku masa tu Syed Azmi pun ada kot masa tu. So konon-kononnya Bainon telah sekali pandang telah jatuh cinta dekat Bella. So dia terus minta. So atas nasihat apa benda semua dia orang pun bagilah dekat dia. Dan itulah aku punya soalan aku daripada episod lepas. Macam mana dia orang letak Bella ni punya entity pada waktu tu, sebab dia kan tak ada IC. Betul. Ya betul. Kalau NTTA. Ini menarik tau. Point aku pick up lah. Kalau semak pasal benda ni bukan kita orang buat korang boleh tengok dalam dia punya apa yang recorded punya statement. Apa dia judgement? Daripada bukan judgement, yang recorded statement daripada pegawai pelindung. Pegawai pelindung yang ketika itu yang bertanggungjawab bagi menjaga Bella. Dia bagi keterangan dekat mahkamah ni, dalam mahkamah keterangan bersumpah dia. Dia kata dia tak setuju. Dia tak setuju. Ini kita kenal Lip. Okey. Kita kenal. Kita kenal dia statement dekat dalam mahkamah. Dia yang selamatkan Bella. Dia yang selamatkan, bawa keluar semua sampai ke dia yang selamatkan kanak-kanak tersebut lah. Jadi dia cakap dia ketika itu baru pindah daripada tempat lain masuk ke Kuala Lumpur. Betul. Okey. Kemudian ketika pendengaran tu, pasal asalnya dia yang bawa
Bella di mahkamah untuk memanjangkan dia. Nak sambung kan? Dia and then hakim dah setuju dah time tu. Hakim dah setuju. Suddenly dia ada someone. Ada satu entity muncul. Kata Overrule. ini semua keterangan dalam mahkamah bukan kita buat. Ada satu entity datang, kenapa tak bagi je dekat dekat Bainon ni? Kan? Dia cakap dia tak setuju. Dia cakap saya tak kenal siapa Bainon ni. Betul. That's why sampai kepada Bainon. Asalnya pegawai tu memang nak bawa masuk. Pasal dia punya tujuan dia pergi mahkamah untuk memanjangkan dan hakim pun dah setuju. Ya, betul. Aku sampai hari ni tertanya-tanya. Macam mana Bainon boleh sampai situ? Dia buat apa dekat mahkamah tu? Dia buat apa dekat mahkamah tu? Betul. Pada hari tu. Dia bukan seorang lawyer, dia bukan seorang magistrate. Bukan. Dia bukan seorang paralegal. Engkau bukan penasihat mahkamah kanak-kanak. Engkau bukan penasihat mahkamah Siapa yang kanak-kanak. panggil kau datang Siapa? Kenapa kau kat situ? Macam mana dia boleh ada situ? Kenapa kau boleh ada dekat situ? Dia mungkin dia tengah nak ambil pengangkatan anak lain kot. Mungkin. Dengan mungkin. sangkaan baik. Mungkin. Itulah, tapi kenapa Mungkin dia nak melawat Syed Azmi. Mungkin juga. takkan di mahkamah. Mungkin. Time tu saya sebenarnya tak ada kan dalam Dengar rumorsnya ada. Tapi tak tahu untuk apa lah. Aku tak boleh nak review untuk apa jugalah kat situ sebenarnya. Jadi macam dia pelik tau. That's why bila kita orang get involved in the case, benda Kes ni memang pelik. Daripada mula pelik. betul. Pasal bila tengok kenapa kau bagi dekat macam mana berdapat tu macam tu. Ni keterangan dalam mahkamah. Bukannya kita orang create, memang dia cakap dalam mahkamah. Betul. Aku boleh bagilah kalau kena tengok. Di mana memang dia cakap bahawa dia asal dia tak setuju. Tiba-tiba ada orang ni datang, dia nak bagi kepada Bainon. Bila dah jadi apa-apa, orang ni terus hilang. Orang ni terus ada ketemu dengan kes ni, dia tak tahu apa-apa. Tiba-tiba gaib. Dipindahkan. Yang aku dapat tahu, dia dipindahkan. Pindah ke mana? Betul. Dia dipindahkan. Betul. Okay, so dah kat situ lah cerita dia kan. Okay, so macam mana kau punya orang kata experience kau lah masa kat mahkamah yang first day? Okay. First day tu. Okay, ini dah habis yang kes pasal kanak-kanak ni. Kita explain dah. Dah habis semua pasal kanak-kanak dia punya di mana budak-budak ni diberikan kepada beberapa yang asal. Kes jenayah belum mula lagi. Lepas tu dia dah cerita pasal memorandum, dah masuk ke kes jenayah lah. Ya, kan? betul. Okay. Dah masuk dah. Hari pertama kes jenayah tu aku pergi, kau pergi? Itu kira first time aku jumpa kau. Kita nampak lah kita sembang-sembang gitu lah. Borak-borak kan. Kau macam Melayu bukan? Tak. Okay. Kira time tu kita pergi first day, tak ada orang baik. Kau punya pengalaman macam mana? Kau pergi yang itu kan? Tak ada. Sendu. Kosong betul. Memang sendu. Cerita sikit bagi kau makan. Kau cerita ni. Dia pandai lah. Jangan kau cerita je bagi dia habis makan channel dia tu. Okay, dia masa first day tu memang langsung tak ada press. Macam langsung tak ada apa-apa cerita pun dah bila tak ada wartawan. Memang tak ada cover lah. Tak ada lah cerita kan, betul tak? So memang langsung orang tak tahu. Dan itu adalah first day masa tu dia dah kena, maksudnya memang dah kena charge lah. Dia kena charge dia dah charge dua-dua betul? Dia dah kena dua-dua dan penganiayaan. Okay, so kalau kita nak tahu awal-awalnya mula-mula Bainon ni dia kena charge hanya untuk pengabaian saja. Ya, betul. Dan dia mengaku tidak bersalah lah. Dan pada waktu tu dia siap keluar statement, Alhamdulillah, bersyukur, dan dia punya penyokong. Dan aku pun tak faham kenapa apabila kau kena charge pun walaupun pengabaian, kenapa kau bersyukur kan? Kau nak bersyukur. Dia yang sepatutnya bukan aku bersyukur. Pengabaian pun tak sepatutnya aku kena sebab aku ni orang baik. Kau boleh bersyukur keluar satu statement. Cuma di pihak kita orang ni kita rasa tak cukup lagi lah. Tak cukup. Sampailah ada seorang saksi tu, nama dia Yasmin lah, kira one of the hero jugalah pada aku. Selepas dia lari daripada rumah Bainon tu, barulah kita dapat linkkan segala persoalan-persoalan kita tu, sebab dia telah menceritakan kejadian-kejadian sebenar yang berlaku. Dan dia telah buat SD dan dia buat balik police report, dan itulah kita punya memorandum kita yang kita hantar kepada AG. Referendum yang keluar Brexit dia memorandum yang betul. Dia kalau apa nama referendum kita nak kira orang keluar. So kita hantar pergi ke, rasanya Kak pun dengan geng dia yang pergi. Aku ni kurang lah sikit tu tak pergi hantar ni. Kau memang tak keluar Lip. Aku balas. Kau memang tak keluar. Aku cuma buat bisnes dalam Facebook je lah. Tapi Kak Mona pergi time tu ada artis kan?
yelah, ya. Ada hati follow dia. Oh, ada? Ada. Baguslah, kira apa benda yang Kak Mona buat ni last akhirnya pihak AG bila dia study balik dan dia suruh balik lah IO ni, dan dia ada IO dengan SIO pada waktu tu. Betul aku setuju. Untuk nak Tengok balik. reinvestigate siasat semula. DPP pun tanya kan berkenaan DPP pun tanya pasal kes budak ni, sebab asalnya semua saksi yang tinggal di rumah Bainon semua tidak memberi apa-apa persaksian ataupun cerita pasal kejadian tersebut. Semua konsisten kata benda ni kemalangan. Itu je yang dia cerita. Sebab apa? Dia punya isu macam aku sebut sebelum ni, interview budak-budak ni dalam keadaan Bainon ada di sebelah dekat. Dan benda ni memang disebut dalam mahkamah. Betul. Ini sebelum Megat masuk lah yang kau nak fight tu. Betul. Jadi aku pick up sikit lah. Kenapa mungkin orang tak faham kenapa Yasmin ni punya keterangan ada impact yang tinggi. Okay. Dia pasal ni tau. Pasal untuk pengabaian simple. Kalau kanak-kanak tu cedera penjagaan cukup dah. Confirm lah. Untuk Anaya ada satu aktif lah benda yang berlaku secara actively. Ada orang yang mengakibatkan kecederaan. Bukan saja dia abai, dia Pelaku tu lah. Pelaku tu lah. Ada aktiviti, ada action. Okay. So kalau untuk Anaya ni perlu ada saksi mata yang nampak benda tu berlaku. That's why saksi-saksi dalam rumah bonda semua penting. Kerana diorang ni je yang tahu apa jadi sebenarnya. Mungkin ada orang lain semua ada, Kak Zu semua ada. Tapi dia tak nampak apa yang berlaku. Apa yang berlaku. Untuk orang yang nak mengesahkan kejadian itu. Nampak kecederaan. Let's say nampak injury, nampak semua. Kena ikat. Boleh bawa handburn semua tu kan. Boleh nampak. Tapi apa yang jadi tu kena ada orang yang tahu tu hanyalah kanak-kanak yang berada di dalam rumah tersebut. Faham tak? Jadi tanpa dorang ni bagi keterangan, memang tak boleh kena kes Bainon ni. Itu yang time tu dapat satu sabitan saja. Betul lah. Betul. Jadi bila Yasmin dah keluar, lari daripada rumah Bainon, kan, dia cerita sebenarnya yang dia nampak apa yang terjadi. Dan dia cerita benda yang sama dia nampak dalam mahkamah. Dan benda ni ada dalam video. Dekat YouTube ada interview ni. Betul. Ada Rip. Ada interview. Aku tak tahu siapa. Kau nanti kita boleh bagi link. Tapi memang ada interview pasal tom yam panas tu. Faham. Ada orang ambil interview. Sebab pasal budak-budak ni lari tu lah. Tapi yang tak selaku yang kes tom yam panas tu, yang tu kes dekat rumah bonda. Yang tu kes budak-budak tu yang tinggal di rumah bonda. Dia buat reports against Bainon lah. Maksudnya dia bukan kes dalam rumah Bainon. Betul. Yang tu rumah bonda. Dia konsisten lah. Pasal lepas tu bila cakap bila ada orang nampak apa yang terjadi dan disokong oleh kecederaan, bukti-bukti fizikal. Yes, dia kena sokong. Macam cakap kalau dia tu budak ni boleh cakap apa je lah. Tak ada. Bukan. Kalau dia cakap macam mana pun tak ada bukti lain, tak boleh. Dia ada bukti lain. Maksudnya physical bela tu lah. Physical tu di mana doktor cakap konsisten. Macam diorang cakap accident. Sebab sekarang diorang cakap accident. Macam dia boleh accident berkali-kali, tak masuk akal. Pasal dia punya injury yang burn tu is macam dia dah luka atau luka? Luka, baik, luka. Jadi takkan kau accident kau sampai tempat yang sama, area yang sama kali-kali. Takkan tak belajar bela kan? Tak masuk akal. Make sense. Jadi that's why bila ada keterangan oleh Yasmin hero lah cerita ni. Yasmin hero. Yasmin heroin, seksis. Dia keterangan tu yang mengakibatkan boleh bawa Anaya. Tu yang first day tu memang tak ada orang. Memang langsung tak ada orang. Sendu. Itu yang korang tengok yang Kak Mona mengamuk hentam ras Adiba tu. Dia hentam semua kan. Dia hentam semua. Dia kira semua wartawan dia balon dengan dia punya ex-boss dia pun hentam sekali. Sebab kita perlukan coverage untuk cerita ni sebab supaya orang tahu. Orang tahu apa sebenarnya yang berlaku dan orang boleh belajar. Bukannya kita nak benda ni viral kosong bodoh je. Dan sebab kes ni memang dah jadi public interest yang sebenarnya asalnya sebab dia dah jadi satu gelombang yang sangat besar. Gelombang yang sangat besar dan semua orang nak tahu, dan tiba-tiba dia seakan-akan telah dihilangkan. Pada hari pertama dia sepatutnya hari pertama dah hype. Hari kedua, hari ketiga ni lain, hilang mungkin biasalah kan. Hari pertama contoh macam kita nak Ramadan ni kan. Hari pertama tarawih kan penuh. Seminggu sebelum dah keluar dah advertisement. Seminggu sebelum dah keluar dah advertisement. Tapi
pada aku benda tu lah yang buatkan aku pun geram. Bila yang kita pergi court tu memang kosong, aku cakap akhir aku push untuk yang second memorandum tu untuk hype kan semua benda-benda ni. Kita start main dekat social media, aku kat IG, kau dekat FB apa semua. Dan aku rasa paling ketara bila kita tekan bernama. Betul. Kita tekan bernama. Kita memang boleh sebut lah, memang kita tekan bernama dan kita pun pergi ke bernama. Aku pergi bernama untuk bagi aku punya memorandum. Aku tak tekan bernama, aku cuma tekan senator tu lah. Kita punya kakanda kita tu. Ya. Ras Adiba. Kak Ras. Adiba Razik. Aku pun Di mana juga anda berada? Ya. Sekarang. Dan mungkin lah, tapi just aku punya pandangan lah, mungkin time tu tak ada coverage, jadi Ya, dia betul. pun tak tahu. Ya betul. Yang dia pun chairman je. Ya, kan? ya. Jadi bila kita kecoh-kecoh sampai hentam dia personally tu, tapi one time aku respect lah. Ya betul. One time aku respect puan Kak Ras ni. Kak Ras. Datuk. Datuk Ras. Pasal asalnya memang aku tengok Alip hentam dengan kau. Aku gila, kejam kan. Weh, kau gila. Weh, kau ingat yang dekat Sina tu? Kita live kau live. aku nampak kau dalam TV tu dia sampai meluah kau tu. Yelah, dia menangis lah waktu tu. Hentam kau kan. Tapi lepas tu itu one thing aku tak boleh Sangat ketepikan sangat lah. gentleman lah dia. Gentleman. Pasal bila kita jumpa dia okey. Dia betul. cakap memang dia mungkin ada kekurangan walaupun dia pun fighter kan. Dia jemput kita, Alip, kita pergi makan kat rumah dia. Bincang tau. Dia ajak datang, okey, bincang balik, cerita balik apa kan. Kita pun Dia nak ambil tahu lah. dia nak ambil tahu. Dia nak ambil ini tahu. semua orang yang lawan lepas kutuk-kutuk dia tau. Dah memang bantai kau. Bantai dengan Monadin dah bantai, dengan Alip dah bantai kan. Dia panggil datang jumpa dia. Aku bantai dia apa semua. Dan sekali dia kata okey, kita datang rumah makan bakso. Aku ingat lagi dia ajak makan bakso kat rumah sedap dia. bakso dia. Sedap, memang sedap. Dan kita bincang balik strategi, okey, macam mana dia boleh bantu. Dia nak tahu apa yang jadi sebenarnya Apa yang dan bantu. apa yang dia boleh bantu. Itu memang aku respect. Aku salute juga dia kat turn, Rasa. orang cakap boleh je kan kalau kau melantun, maki balik Alip, maki balik kat Monadin. betul. Tapi cara dia tu aku nampak memang aku cakap ada wisdom, ada wibawa, ada wibawa dia tau. Betul. So aku respect lah. Ya. Betul lah aku. And then aku rasa lepas tu baru start balik media. Dia banyak tolong kita lah sebab dia kalau kita tengok pada waktu tu bila kita hantar lagi macam korang ada buat hantar memorandum ke hantar pergi ke PM. Ya. Memorandum. Ya. Hantar pergi ke PM dan dia kejar, dia bagi dekat PM sampai dia bagi PM PM. pada waktu tu siapa? Aku tengok Ismail Sabri sampai Ada gambar. sampai Ismail Sabri pun datang sana visit Ya, apa nama Bella lah. Aku rasa boleh cari lah gambar tu nanti. Walaupun aku tahulah tu semua tunggang je. Apa nama political stunt, tapi at least dia buat something lah untuk supaya benda ni dia boleh trigger balik. Orang panggil apa, dia punya panggil apa, corridor work dia kan, macam dia tak ada appointment tau, dia duduk tepi, dia PM datang, dia terus pergi. Ya. Dia sebenarnya yang Corridor aku dapat tahulah, aku dapat tahu daripada kawan-kawan aku yang kat JKM, dia orang tak welcome YB time tu. Oh ya. Diorang tak welcome. Diorang memang tak welcome YB time tu. Tapi YB memang dengan wheelchair dia pergi langgar. Dia pergi langgar, dia terus bagi je memorandum tu. Betul lah. Kalau YB dia lari kaki orang, kau tak Tak apa, cakap bukan salah dia. Bukan salah dia. Dia senator Dia tak rasa. dan dia memang senator yang menjaga OKU. It's fair untuk dia fight for this lah sebenarnya. Betul. Kan? Itu yang cakap yang dan PM pun pada waktu tu aku rasa pun sangat bijak lah. Dia pun ambil kesempatan buat political stunt, datang visit Bella. Adalah gambar dia bagi makan ke apa, aku tak ingat lah. Betul. Time tu kita tengah tak puas tinggal Rina kan sebenarnya. Rina Harun. Tak, Rina sampai habis tak ada cakap apa-apa pasal Bella. Okey. Aku geram betul. Kes Rina ni aku rasa mungkin ramai orang tahulah aku punya lawan Rina lawan apa nama parlimen dekat Kau Sepang. jumpa dia Aku tak jumpa. Ada jumpa ke. Dia punya cerita dia, orang tu tanya, kau ni apa pasal kau dengan apa nama Rina ni macam apa personal sangat ni. Okay, dia cerita. Dia lawan dekat Sepang, aku kempen. Walaupun aku tak pergi Sepang tapi aku kempen kat Facebook memang kau-kau lah. Aku pergi Sepang weh. Aku sekerut dia kau-kau, aku keluarkan semua company dia benda semua. Dia lawan Don pun, aku akan make sure dia kalah dan alhamdulillah dua-dua dia kalah. Ya betul. Okay. Bila orang tanya Tak mati je masa. Betul. kenapa? Dia punya isu dia adalah aku rasa ni aku punya pandangan. Regardless lah apa orang cakap pasal kes ni pun, pada aku Bella pada waktu itu dia ada parents sebab dia duduk bawah JKM. Parents dia kalau ikut akta menteri dan KP. Betul. Betul tak? So apabila parents apa nama dia bila tengok anak dia kena macam tu dan dia boleh mendiamkan diri, aku expect dia sebagai parents
dia lah sepatutnya fight for this. Mengamuk dekat parlimen ke, tulis surat hantar dekat IGP, tolong siasat jangan main-main, hantar dekat menteri apa nama KDN, tolong push apa nama ni sekalian, hantar ke PM sekalian. Tapi dia panggil kita orang untuk tunggang, untuk dia buat satu statement, kita telah berjumpa aktivis. Dan korang kan tengok, aku tak ada dalam gambar tu yang pergi bergambar Mona dengan Mahmud apa semua. Aku memang tak ada. Aku cuba kau cerita sikit ya, sebab kau first jumpa dia ni. Kau pergi jumpa dia. Aku mula-mula waktu dia nak jemput aku tu, dia Okay, sabar. Timeline ni bila? Ini yang ni masa tu kita baru dapat pengabaian saja. So Kak Mona fight dah dapatkan untuk dapatkan pengabaian lah. Fight dah dapatkan penganiayaan. Dan kita pada waktu tu kita dah dapat si Yasmin punya apa nama SD. Aku bersumpah SJ. So dia panggil aku jumpa. Dia punya pegawai dia kontak aku. Okay, apa nama Tuan Alip, esok free tak sekian-sekian pukul 3 kot dia punya asal dia. Aku je biasalah, aku punya perangai dia kalau orang nak jumpa aku ni, aku letak aku punya time. So aku kata tak boleh, esok saya free pukul apa nama petang saya tak free, pagi je free. Betul. Aku letak macam tu je. Lepas tu dia kata kita pun nanti apa nama kita akan bincang dengan apa nama YBM, YB Menteri lah. So dia kata okay, apa nama boleh pukul 10 ke macam mana ke dia macam tu. Aku tahu memang aku datang lewat. Memang aku sengaja datang lewat. Okay Rina, memang I datang lewat saja. Datang pukul 10.30 macam tu lah saja. Dan Dewan memang Dewan tunggu aku lah. Alif memang selalu bukan masa Rina je. Kalau kita gathering pun dia yang paling lambat. Sama. So, lepas aku datang tu okay lah, dia orang semua bincang. Masa tu ada Timbalan ketua pengarah, sebab masa tu dia yang JKM tak ada apa nama KP ke masa tu. Tak ada. Dia ada pemangku waktu tu. Betul. Dia ada bawa seorang di 11 kot apa nama Bukit Aman punya wakil. Dan pada waktu tu mesyuarat tu seolah-olah dia nak convey, dia nak convey yang pengabaian ni sudah cukup sebab akta sama. Bila Mahmud dah terangkan dekat dalam tu, dia dah cakap lah walaupun akta sama boleh charge yang berbeza dan impact dia pun berbeza. Betul. Dia kalau ada penganiayaan tu which is penderaan lah, dia akan boleh menyebabkan mungkin boleh pergi ke maksimum lah 20 tahun. Tapi kalau pengabaian saja paling kuat pun kena denda saja. Ada je juga. Tapi ada je. Tapi ada yang kena denda saja. Itu yang kita tak nak dia kena denda saja ni. Ya betul. Cuma apa yang berlaku pada waktu meeting tu adalah yang aku sakit jiwa sikit lah sebenarnya. Dan tu siapa ada? Engkau? Kak Mona, Mahmud. Aku tengok gambar je. 3 orang je. Aku rasa ada ni, ada si Yusuf Azmi. Apa nama tu? Itu aku nak tahu juga cerita tu nanti lah. Yusuf Azmi ada PPIM. Yang dia waktu datang je Badut je lah situ. Senang cerita Badut je. Tiba ada. First memang ada dulu. Siapa bawa? Aku tengok gambar je. Aku tak tahu siapa bawa. Kementerian. Aku tak tahulah, mungkin apa menteri lah, bagi konon-konon kan Dewan ni kan mungkin ada kat situ ke, tak tahu ke. Pun buat bising juga awal-awal tu apa nama sikit. So tapi lepas bila Kak Mona cakap dah emosi apa cakap yang ni tak boleh jadi ni. Aku macam biasa. Aku rasa memang pada waktu tu aku rasa aku dah tak boleh betulkan keadaan. So waktu tu aku hanya nak sampaikan satu mesej saja. Yang mana diorang ni sepatutnya menjadi parents Bella. Dan aku tanya Timbalan mengarah tu sebab aku tahu menteri tak kahwin lagi kan. Aku tanya dia, kalau anak dia kena macam tu, apa dia akan buat? Dan dia kata dia akan fight lah. Dan aku kata kalau kena charge macam ni saja, dia setuju ke tak? Dan dia diam lah. Kau cakap ni sekarang ni korang tidak berlaku adil. Aku cakap kalau anak aku akan terbalik dah. Dunia ini akan ku terbalikkan kalau anak aku yang kena. Dan dalam bersama Bella ni satu dia OKU. Dia tak ada siapa-siapa. Dan parents dia adalah korang. Kalau korang kata okey lah, okey. Itu yang aku duduk nak bagi contoh. Kalau anak kau kena teruk, aku hempuk anak kau. Kau cakap okey je lah, kau just aku pengabaiannya cukup lah. Betul. Tapi benda ni tak berlaku. Dan pada waktu tu aku pun adalah cakap dekat menteri. Aku cakap dekat menteri, aku cakap dekat dia, okey lah kalau katalah YB menteri dia tak boleh buat kerja kan, resign je lah. Aku suruh dia resign je waktu tu. Dalam tu kau cakap. Lepas tu klik. Lepas tu muka dia dia tu aku tak tahu lah. Dia tu memang pelik lah. Dia boleh relax je. Dan dia boleh cakap dengan aku waktu tu. Dia kata tapi kalau nak ikut kerja, dan aku masa tu aku macam biasa kerja aku, kenapa orang duk cakap aku ni suka jaki sangat dengan menteri. Gaji dia orang ni puluh ribu share.
ribu takkan buat kerja macam tu kan. Takkanlah disebab, cuba kau bayangkan menteri ni, dia dah ada menteri, dia ada timbalan, dia ada KPKP, dia ada KSU, dia ada pegawai khas, dia ada pegawai tugas-tugas khas, dia ada setpok, dia ada setiausaha yang ramai. Lepas tu dia mengharapkan kita pula nak tolong dia buat kerja. Benda ni tak sepatutnya kita yang buat. Asasnya kes bela ni bukan kita buat, patutnya dia yang kena lawan. Dia yang kena buat pergi parlimen, dia kena pergi hantar surat. Dia patutnya tak payah memorandum semua tak payah. Dia yang hantar surat pergi ke IGP, dia hantar surat pergi ke KDN, dia hantar surat pergi ke jadi kalau JKM dia panggil jalan bos dia kan. Dia boleh arah je sebenarnya. Pada aku dia boleh arah dan je. Dia tak buat. Lepas tu aku cakap kat dia, kalau aku cakap menteri tadi bayar gaji, yang ni sebab yang ni adalah punca aku melawan dia dekat mana. Aku rasa sakit jiwa. Sebab dia kata kalau nak ikut gaji, kerja 8.5 je. Oh ya. Dengan gaji berpuluh ribu 8.5 dia boleh cakap dengan aku macam tu. Aku cakap aku siang aku kerja, malam aku kerja, aku tolong budak-budak, aku tak dapat 10 sen pun. Siang kau kena saman ni je. Dah lah aku kena saman teruk lepas tu kan. Kau punya aku kena. Dia cakap tu. Aku macam biasalah bila orang argue, aku cakap okey lah. Kalau macam tu Elon pas kat aku. Aku tolong buat kerja dan aku memang suruh dia resign dan memang senyap. Dia macam seakan-akan orang kata ada malaikat lalu lah waktu tu, senyap. Krik-krik terus lah. Aku lepas aku pompang aku cakap lah pasal sepatutnya kita kena fight untuk bela dan tolonglah dekat Syed Azmi punya isu ni, tolong settlekan apa korang duduk nak lantik lagi. Aku keluar lah semua benda, aku hentam, aku cakap semua NGO ni semua tak boleh pakai walaupun depan nama PPIM dengan nama semboyan pun. aku buat keras lepas tu aku habis cakap aku caw. Terus belah. Sebab tu lah gambar aku tak ada dalam tu. Aku habis cakap aku calo terus lantak lah kau. Time tu memang ada masalah kepimpinan lah bagi pihak JKM tu dengan Rina, masalah macam tu. Terus sangat. Itu yang time tu yang dia bercalon, dia ada gambar kat sekolah tu kan. Yang dia spray ke apa, dia sapu dah. Sebab banyak isu lah. Dia okey, Bella ni bukan satu isu yang memang terpalit dengan dia. Dia ada banyak isu lain yang terpalit dengan dia. Tapi Bella ni climax je lah. Yang sembuh cicak semua tu kan. Tak apalah bodoh. Tapi kau bayangkan, kau tak nak jadi parents Bella, at the same time nak dengar kabar raya tu, kau konon-konon kau masakkan nasi goreng untuk Bella, kau datang kau tunggang Bella untuk kau punya political mileage. Patutnya kau ada lawan, kau lah orang yang paling ke depan untuk mengamuk. Ini anak aku ni, orang dega ni. Apa kau ni? Apa pasal IGP pergi hantar orang pergi interview dekat dalam rumah Baino je. Apa pasal AG charge pengabaian. Maksudnya pada waktu tu dia nak convince kita orang charge pengabaian sudah cukup. Memadai. Itu yang aku stress tu waktu tu. Ini panah ni ke apa ni? Ini kalau lawan ini kalah lagi ni. Kena faham apa? Pendengar kena faham. Kerana itulah kita buat memorandum semua, kita movement ni bergerak sebab because of that. So thank you Rina. Kerana kau telah membangkitkan ramai orang. Membangkitkan orang marah, bengang kan. Orang dah bengang. Apa benda sebab ni? Memang time tu aku tengok, sebab aku baca jugalah macam-macam. Time tu aku pun tak berapa kenal kau Lip. Sebab aku nampak lah tulisan kau tu. Dan aku baca komen-komen kat bawah tu. Troopers yang belah sana yang tak faham ni cakap bawa akta yang sama. Memang kita pun cakap kan, aku rasa masalah akta ni sebab dia akta yang sama untuk dua pertuduhan dan tindakan yang berbeza. Akta tu dia memang ada minimum sampai ke maksimum. 20 tahun. Okay, dia maksimum ni 20 tahun. 20 tahun ni kes murder. 20 tahun. 20 tapi denda pun sampai apa nama 50,000. Apa nama 50,000 ke apa nama 20,000 macam tu lah. 50,000 sekali 50,000. Dah naik 50,000. Dulu 10 tahun maksimum. 20,000 maksimum 20 tahun. Denda dulu 20,000, sekarang 50,000. So ada perubahan tapi itu yang macam orang tak faham. Dan untuk korang yang tak faham tu kenapa benda ni penting, that's why Baino masa dia kena orang kata hukuman tu, dua hukuman dia kena. Betul. Berjalan serentak. Nasib baik berjalan serentak. Kalau bila asing-asing panjang lagi. Dia kira kena 10 tahun untuk 10 tahun untuk 12. 10 plus 12. Betul. 10 plus 12 tapi dia jadi 12 je. Jadi 12 lah. Dengan diskaun semua dapat lah 10 tahun gitu. So aku rasa dekat situ memang macam kau cakap tadi, aku nak cakap sikit nak sentuh pasal Rina punya kempen ni sebab cerita dia best juga. Sebab
Masa dah berjalan dah kes dekat mahkamah tu, aku jumpa dia. Aku dengan Megat, kita set lagi satu memorandum. Korang pergi cemolok kan dia? Aku tak pergi. Tak bagi, tak jumpa. Dia dah tak jumpa langsung. Dah mengajuk lah? Dia dah mengajuk dah. Kau dah hantam dia. Kau sabotaj. Kau dah hantam. Okey, Aku maknanya baru dah ambil gambar sebelah-sebelah. tak boleh. So aku cakap dengan dia, aku nak pergi hantar lagi satu memorandum untuk kes rumah bonda. Buka balik kes rumah bonda, maknanya itulah asal Bella ni. Macam mana Bella ni boleh ada dekat Bayun. Okey, kes rumah bonda ni pun agak unik lah kalau rumah bonda itself. Ya, Sebab contoh budak-budak yang dekat situ kan, sebab rumah bonda ni dia buat rumah transit untuk budak-budak bawah umur, remaja bawah umur untuk melahirkan anak lah. Betul. Dia status dia rumah perlindungan. Betul. Sebenarnya. Asalnya dan okey, dia bila orang tanyalah macam mana ni, aku cakap dia senang je. Aku tak nak tuduh apa-apa. Kita hanya perlu fikir, kalau katalah ada agensi yang nak buat siasatan ni, simple je. Panggil je budak-budak yang pernah duduk situ. Tanya, where is your baby? Tanya tu. Okey, itu je. Betul. Pasal setuju sangat. Ketika kata ni kita dah borak pasal kanak-kanak sebagai komuniti, kan? So link balik. Sekarang ni pasal rumah bonda tu, dia adalah bukan rumah angkat, bukan untuk anak angkat. Bukan. Kan? Tak, okey. Tak, memang tak boleh pun untuk diangkat. Mereka tak boleh buat pengangkatan, dan saya Azmi pernah cakap kami tidak ada aktiviti pengangkatan. Tak ada adoption. Tetapi dekat rumah tu adalah kebanyakannya kanak-kanak yang mengandung. Luar nikah. Luar nikah dah bawah umur. Bawah umur. Jadi itu yang jadi masalahnya lah. Ada juga campur dengan budak lain jugalah. Tapi ada itu asalnya dia dipanggil rumah bonda. Untuk sepatutnya untuk membantu kanak-kanak yang lahir, NGO untuk orang yang mengandung bawah umur, tak tempat kan. Jadi dia collect donation tu digunakan untuk kononnya membantulah mangsa-mangsa ni lah untuk dia punya makan, minum, pampers ni di hospital, lepas pantang punya set. Betul. Banyak donation. Dan donation ni dibuat semua online. Okey. Termasuk budak-budak ni juga ada budak-budak lain. Ada bayi. Ramai bayi. Ramai. Itu yang jadi isu. That's why ni first bila aku involve dalam kes ni, aku tak faham ni rumah apa sebenarnya. Pasal kalau kata rumah bonda, asalnya kalau berdasarkan dia punya own constitution adalah rumah untuk menjaga kanak-kanak yang telah melahir, macam mengandung luar nikah dan bawah umur. Tu tujuan dia. Tetapi dekat rumah tu ada bayi, ada Bella tak mengandung. Ada ni semua dia cakap ni anak angkat dia. Dah lah kau dah jaga ke satu rumah. Nah, rumah tu dah pelbagai kanak-kanak. Dekat rumah kau tu pun ada beberapa ramai lagi budak-budak. So apa benda yang kau buat sebenarnya? So apa nama yang best untuk yang kes ni, Syed Azmi ni kan dia kan apa nama, dan dia pun apa nama timbalan untuk NGO rumah bonda tu. Okey, dia boleh keluar statement, dia cakap dia tak pernah jumpa Bella dan dia kata Bella bukan duduk kat rumah bonda. Betul tak? Tapi yang nak jadikan cerita bestnya, ada volunteer yang pernah datang situ tunjuk gambar dia nampak Bella tengah makan nasi goreng ke. Kan ada gambar tu kan. Gambar tu ada keluar. Itu kira apa nama orang panggil kantai bodoh lah. Betul. Tak, mustahil saya Azmi tak kenal Bella. Itu yang aku tak faham budak-budak ni. Pasal kalau orang yang nak tahulah, budak-budak Pendon ni, dia bukan bergerak seorang tau. Dia tak bergerak seorang. Dia NGO kan? NGO. Dia bergerak dalam kumpulan. Dan kumpulan ni sangat agak ramai lah. Berpengaruh jugalah dia ni. Berpengaruh. That's why dia berdapat daripada JKM punya bantuan senang. That's why boleh orang JKM cakap, Pendon ni baik, dia banyak bantu orang. Pasal dia dah networking dengan JKM group ni dah ramai. Dah lama dia ada group. Salah tak ada seorang pun dalam group Bino ni yang bila dah find out benda ni jadi kepada Bella yang bersuara. Seorang pun tak ada. Sampai sekarang. So aku ada marah sikit. Aku cakap, korang katanya korang aktivis kanak-kanak. Aku bukan aktivis lah, aku lawyer. Sama lah, aku bukan aktivis. Sama. Aku hanyalah ahli amat. Korang ni yang memang fight untuk kanak-kanak ni. Di semua kau punya identity ni, dekat Instagram kau penuh lah gambar kau. Kita fight untuk kanak-kanak. Fight untuk kanak-kanak. Penuh. Kan, kalau ikut gambar LGBT punya right, memang kau orang lah paling champion. Kalau ada kes, kalau ada budak kena entam tu, kau paling laju lah. Kalau lebay entam, dia paling laju lah. Lebay entam, ini amang seksual, kau kan. Kau yang first lah. Tapi Bella ni dah lah kanak OKU. Perempuan yang tidak sebatang kara, ada siapa-siapa ni. Foundling. No statement pasal apa kawan-kawan
Ha. Aku tanya, siapa kawan-kawan dah? Dan tak payah kawan dah dengan dia, aku rasa. Ya, aku rasa dan memang sangat pelik lah apabila kawan-kawan kita yang belah dekat parti politik, dan dia yang sebenarnya kan, aku kes Bella ni telah mengajar aku, telah bagi aku satu konklusif punya idea yang politician ni memang shit sebenarnya. Macam kau punya term lah, politikus Memang politikus ni memang gila shit. Sebab apa? Memang dia orang buat kerja semua atas dasar kepentingan je. Sebab apa? Sebab tu lah aku duduk bagi contoh. Kes lain dia orang boleh ke depan, kes Bella ni dia orang tak nak ke depan. Sebab apa? Ada benda yang dia orang terpaksa cover line. Sebab ada kawan-kawan dia orang yang dia orang terpaksa diamkan, dan ada aktiviti, mungkin ada aktiviti yang dia orang nak cover up. Sebab apa? Aku setuju. Sebab pelik. Sebab kes ni kes besar, satu wave yang besar. Apa kau nak lepaskan dekat orang-orang awam macam aku, Megat, kau yang bukan aktivis pun. Aku bukan aktivis. Kita tak ada NGO pun. Aku hanya ambil tanggungjawab tu sebab dah apabila tak ada orang nak ambil tanggungjawab, that's it. Betul. Aku rasa kita move on sikit lah. Kita move daripada tadi dah cerita pasal dekat hari pertama dekat mahkamah, kau berkontak Razaliba sebagainya. Okey, ada tak lepas kau dah kontak Razaliba, dah maki? Okey, selepas tu ada tak perubahan kat situ? Okey, dia selepas tu dia ada perubahan. Cuma aku nak cerita yang best ni pada waktu tu apabila wartawan-wartawan ni semua tak datang kan. Grup lawyer sana tu dia bergambar dengan penuh bahagia. Ingat tak gambar tu? Yang ada peace. Okey, bila sampai gambar tu dekat aku telah suruh satu orang buat satu gambar. Okeylah, yang ni memang aku punya idea. Aku main satu naratif. Bella sedang berlawan dengan 10 orang lawyer. Okay, dia sebenarnya bukan 10 orang lawyer lah, tapi kita anggap lah, dia macam kita genapkan lah 10. So ni kerja kau kena pandai main. Tapi memang 10 pun dalam tu, dalam gambar tu 10. Dengan dia punya assistant semua lah. Maksudnya mungkin 10 lah, tapi aku buat 10 lah. Budak-budak sebab gambar tu kot. Dengan Datuk intern Tipu tu. Dengan Datuk Tipu dengan kau pakai lagi kasut Dok Mati tu. dengan dia punya upah-lumpah dia orang datang ramai kan. So aku telah create satu dan dia orang buat gambar tu, dan banyak orang menggunakan gambar tu, dan gambar itu telah trigger Cik Puan. Okey, yang ni aku kena ucap terima kasih jugalah dekat Fidi dengan beberapa artis yang tolong share sebab betul. sebab ramai tu Cik kan? Puan tak follow dia. Okey. tak follow. Kita sebutlah sikit pasal dah sebut kan siapa yang artis-artis yang ni. Noh Saleh, Fin Jamal, Noh Saleh, Abil, Nabila Huda. Betul. Terima kasih. Yang tolong share. Kita Elvina pun ada share sebab punya husband ni aku punya kawan kan. Betul. Elvina, lepas tu siapa lagi ya? Tapi ini yang konsisten lah, yang memang mereka minta aku tag diorang lah. Noh Saleh, Noh Hujan, Fin Jamal, Elvina, dan yang sebenarnya memang ramai lagi yang duduk buat kerja sebab benda tu dia jadi satu wave besar. Betul. Sebab Betul. naratif tu memang pada aku sangat berjaya lah. Betul. Apabila dia letak gambar Bella seorang macam kena bully. Ya. Dengan 10 orang lawyer. Sebelah kan gambar dia. Betul. Dan akhirnya apabila dia orang datang, bukan orang datang, bila Cik Puan keluarkan statement. Okey, peguam dekat belah sana duduk kata engkau ni nama bini raja je sibuk lah sekian. Betul. Lepas tu aku tak tahulah dia pujuk-pujuk yang dia punya husband dia, tiba-tiba husband dia keluar satu statement aku rasa dia pun memang dah fight lama dah. Dia dah fight. Ya, betul. Dia sebab dia UNESCO punya penasihat kan. Ya, betul. Dia dah memang right. And then macam kau cakap Lip, Bella tu dah memang dah jadi besar. Cuma orang tak berani. Tak ada orang besar nak ambil. Orang tak berani je Lip. Tak ada orang besar ambil. Kita take Syed Saddiq kan. Syed Saddiq. Siapa? Ramai gila. Ramai lah. Nurul Izzah semua orang. Aku tag dia pegawai khas, dia kata kalau nak post lah apalah. Syed Saddiq tak ada telur lah nak cerita pasal Bella. Syed Saddiq dia ada Bella lain lah. Dia ada Bella lain yang dia jaga sekarang. Bella yang dulu tu kau tak boleh nak jaga, kau nak jaga Bella yang sekarang ni. Tak payahlah. Betul. Hanayu pun pada waktu tu aku tengok ramai je orang tag tapi senyap je. Tak ada. Walaupun sekarang jadi menteri. Memang yang mana yang sibuk pasal isu kanak-kanak, kononnya human rights lah, child rights lah, apa ni semua ni, termasuklah dengan Suhakam tu, semua diam. Suhakam pun sama 2 kali 5 betul tak? Child Commissioner. Ya. Kelakar memang. Sampah. Berapa kali aku pergi sana hantar memorandum tu. Berapa kali kita pergi. Tapi kan aku duk pelik. Okey lah,
katalah yang geng ni ada yang pro LGBT, ada yang pro UMNO sekian-sekian. Yang aku peliknya parti lebay pun senyap. Ya, semua. Aku tak tahu. Itu aku tak faham. Aku tak faham. Aku tak faham. Semua. Pasal kalau kata yang ini bukan parti lah. Ini pasal yang grup-grup. Kalau mau tahu boleh cari sendiri lah. Kan grup LGBT ni ramai. Dewan lah yang paling loud pun yang selama ni. Tapi untuk kes Bella tak loud langsung. Senyap. Aku cakap kenapa mana korang siap kan? Dan pada masa tu kita ni dah tak ada siapa lep. Aku cakap kita, Islamis pun tak datang kan? Tak ada. Kita ada kita je. Tiba-tiba bila checkpoint datang daripada Istana Johor dengan TMJ offer ni. Aku rasa kena cerita sikit. Macam mana boleh kita jumpa? Itu aku rasa itu satu harapan baru lah. Dan kat situlah kita punya titik pertemuan aku dengan kawan ni kan. Kalau orang mana yang tak tahu, kita orang ni tak kenal. Tapi sebabkan checkpoint dengan TMJ lah ni, aku kenal Najib ni. Jumpa depan-depan. Itu first time kita jumpa. So aku rasa memang naratif kau tu berjaya. Naratif tu memang berjaya. Sebab time tu media start pick up. Media datang. Kalau dulu macam ada wave dulu pun dah besar. Dia macam jadi lagi besar. Third wave. Third wave. Besar. Tapi macam aku cakap lah, aku sampai hari ni aku pelik kenapa kita tak ada nama besar-besar ni. Itu yang kadang-kadang kan aku macam teringat apa Kak Mona kata, mungkin kes ini telah menunjukkan siapa orang-orang yang konon-kononnya aktivis dulu, dan dia telah menghimpunkan siapa di kalangan kita yang tak ada apa-apa kepentingan pun untuk buat satu benda yang aku tak dapat apa-apa lah, sebab aku bukan peguam. Peguam mungkin dia boleh macam Megat, Mahmud semua dia boleh jadi famous dan dia boleh dapat banyak job lah. Aku tak dapat apa-apa. Kau dapat saman lep. Aku dapat saman banyak lah. Aku boleh teruk lah barai. Saman tu kontak aku. Dapat juga aku rezeki. Itu masalah dia. Tapi memang time tu aku pernah duduk dengan Megat. Aku cakap Megat, kenapa tak ada orang pick up lah benda ni? Tak ada orang pick up bro. Aku forward mengata bro. Kenapa tak ada politician yang nak tunggang benda ni? Paling ni pun yang aku tahu ada yang memang aku suruh, aku minta tolong, dia hanya tolong share saja. Contoh macam YB Khalid Samad, dia ada apa nama tolong share, ada beberapa lagi apa nama YB, itu je. Sekali macam tu je lah. Dia bukanlah dia orang akan datang nak ke depan, dan itu bukan dia punya forte pun. Aku mengharapkan yang puak-puak yang selama ni berjuang untuk kanak-kanak ni lah yang sepatutnya dia kena ke depan tu tak? Iyalah, macam contoh macam Syed Saddiq lah. Kononnya so called lah politician and social activist yang semua isu kau nak tunggang, semua isu kau nak post. Dia tak berani post satu posting pun pasal Bella. Sebab ada Syed Azmi punya isu lah. Satu dia tak berani. Dia baik dengan Syed Azmi. Second dia pun mungkin satu keturunan lah Habib kan. Aku rasa mungkin lah. Dia jaga susu galuh. Kan dia kat Ahlul Bait. Dia jaga susu galuh. Tapi aku rasa mungkin kau boleh cerita kot Fir. Tapi kau cerita dulu sebab ni kalau kau rasa lah Megat, daripada segi legal lah, sebab engkau je yang berani hentam suakam kat dalam paper punya siut nampak ni. Member buat artikel hentam suakam sampai melatah lah. Dia sebenarnya suakam ni daripada dulu memang tak guna pun. Dia pasal dia yang menarik tu pasal dia macam child commissioner. Aku cerita background tu sikit lah. Aku dah dulu buat case stateless, dan juga aku banyak involved dalam case suakam ni. Aku banyak pergilah. Masa child commissioner, ini kita boleh bincang one episode pasal child commissioner. Dan aku cerita sikit pendek je lah. Bila ada satu amendment kepada Suakam untuk lantik satu Pesuruhjaya kanak-kanak. Ya, betul. Maksudnya Pesuruhjaya ni tugas dia untuk memperjuangkan kisah kanak-kanak. Itu dia punya itulah dia punya core. Dia memang ada child commissioner. Memang ada. Memang ada special editionnya child commissioner. Dia minta aku datang masa ketika orang cakap dia tengah discuss pasal amendment tu. Aku pergi Suakam. Aku dengar tujuan untuk mengadakan satu child commissioner Suakam ni ditubuh diorang yang minta untuk tubuhkan ni. Diorang minta untuk amend. Ada bajet tak masa tu? Ada. Banyak. Tak banyak. Suakam memang banyak sikit kan. Sikit tu berapa? Aku tak ingat, aku kena check. Sebab aku boleh share dia punya show notes nanti. Sebab ada beberapa orang, beberapa NGO ataupun peguam ni memang dia duduk tunggu dekat situ je, sebab aku dengar dia ada grant. Dia ada grant research. Ada. Dia sebenarnya tu lah sebenarnya. Dia dia ada grant research. Pasal ada manis-manis jugalah sana. Pasal aku pergi ketika itu dia ada sebelum macam ni sebelum dia nak sampai ke amendment tu dah ada research dah.
Siapa yang buat research tu? Dia dah siap paper lah. Dah siap paper. Oh, dah siap dah. Dah siap. Child Commissioner. Dia memang just nak korang setuju je lah. Dia panggil stakeholder. Time tu aku pergi untuk Sentra. Aku lagi nama NGO yang aku pergi tu Sentra. Okay. Ada orang datang, dia suruh aku pergi. Aku pergi lah. Aku pergi, aku buat notes. Aku ada lagi notes aku dulu. Jadi itu first aku dengar. So bila aku balik, aku tengok lah pasal Child Commissioner. Kan banyak kat Australia ada, dekat US ada banyak Child Commissioner. Naikkan mic kau sikit bukan? Okay. Jadi Child Commissioner ni memang baru clear lah. Okay. Baru sedap dengar. Child Commissioner ni memang banyak lah ada. Yeah. Jadi tujuan Child Commissioner ni memang untuk dia fight kan rights untuk kanak-kanak. Kenapa aku tulis artikel tu, pasal memang dia tak ada langsung fight untuk bela ketika itu. Dia sibuk dengan research dia, dan tiba-tiba dia ada gambar pula dengan Syed Azmi. Betul. Betul. Dan apabila riuh, barulah dia orang hantar wakil duduk dekat situ, dekat court. Betul. Ketika itu pasal bila berlaku, bagi aku tak sensitif lah. Di mana one of the reason aku keluarkan artikel tu pun pasal aku ada kawan seorang ni nama Fatihah kan. Dia pun lawyer juga. Dia beritahu aku dia pun tak setuju. Dan aku pun decide maybe kita boleh tulis something lah about this kan. So aku punya penulisan tu lebih kepada di mana tidak sesuai dan tidak wajar. Di mana seorang Child Commissioner tu duduk sama tinggi berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan seorang Syed Azmi yang ketika itu terpalit dengan isu ni. Terpalit dengan isu ni. Ya, betul. And dia tak pernah ada comment anything. Ya, betul. Sebab aku ingat tadi time tu Syed Azmi hilang. Tiba-tiba dia muncul kat live dengan Child Commissioner ni. Betul. Pasal dia ada bagi talk ke apa kan? Dia bagi talk pasal ketika grup Alip dengan the rest tengah fight pasal fight pasal Anaya ni. Aku dengan Fidi tengah nak tengok pasal kat mana boleh sampai bela ni kepada Bainun ni. Jadi kita orang buat keputusan bahawa ada masalah dekat JKM di mana dia yang orang terakhir tau. Untuk set apa yang sesuai YDS ni apa benda. Ya, betul. Jadi kita tengah fight tu dan kita tahu bahawa ini pasal grup-grup ni diorang ada networking yang mendalam dengan pegawai-pegawai kebajikan. Dan juga orang-orang dalam JKM. Jadi ketika itu kita tengok bahawa Syed Azmi ni juga salah seorang yang terpalit dengan benda ni lah. Pasal dia dalam NGO yang sama. Rumah Bonda tu dia Perdana Menteri Presiden. Mana boleh kau larikan diri. Dan dia adalah orang yang mempromosikan rumah bonda tu. Betul. Dia muka kat situ. Dia jadi muka depan. Betul. Bila tanya aku interview kanak-kanak yang tinggal bersama dengan Bainun pun memang ada setengah mereka mak dia bagi kepada Bainun kerana disebabkan Syed Azmi. Betul. Disebabkan Syed Azmi. So dia tak boleh cakap bahawa dia tak involved. Dan apabila kes tu meletup dan apabila benda ni macam dia dah kena charge apa benda, dia boleh buat live, dia boleh mempertahankan Bainun. Dia cakap dia selama ni dia kecam semua tertuduh untuk Bainun tu. Dia kata dia bagi kelonggaran, takut Bainun bunuh diri. Itu statement dia kata bagi ruang, jangan tekan Bainun. Jangan bagi Bainun ada tekanan macam tu lah. Ini datang daripada mulut aktivis kanak-kanak yang aku rasa macam time tu memang aku rasa aku tak boleh terima. Sebab tu lah aku memang tak terima dia. That's the reason memang aku tembak dia. Aku hentam Child Commissioner because kau tak kisahlah, it's because you're friends. Ya, betul. Itu yang aku rasa macam untuk kau keluar live tu dekat situ langsung tak sensitif. To me it's like because you're friends, kau tak nak komen ke pasal kes ni? Because korang ni in the same circle ke? Ya, betul. That's the issue lah. Ya, betul. Dan untuk bagi aku lah, untuk Child Commissioner ni berlaku bodoh agak pelik sebab dia orang yang cerdik. Dia profesor Dia seorang profesor di IPTA. Ada doctorate apa semua. Tapi aku memang daripada dulu aku memang tak pernah kisah. Aku skeptikal lah doktor ke, ada PhD ke, dia profesor ke, kalau level kat Malaysia. Tapi dia teruk sangat bodoh dia. Ya, sebab masa isu time tu memang kita memang tanya dia depan-depan lah. Aku rasa bukan ada Datuk Khairul pernah ada arrange ke untuk orang dengan jumpa dengan itu yang Suakam. Yang tu Suakam yang baru Itu Suakam yang baru. Yang bos baru tak, dia salah seorang. Dia Suakam ni ada several commissioner. Aku tengok berapa ada ikut akta dia, ada beberapa commissioner lah. Dia yang amended ni untuk tambah satu commissioner. Commissioner ni dia panggil Child Commissioner. Jadi dia memang secara bawa kira department baru lah ni. Bawa department. Tapi fokus dia kan macam Suakam ni sibuk pasal human rights lah, apa benda semua lah, semua ada. Dia fokus dia kita buat isu kanak-kanak lah. Just kau ada portfolio baru je. Betul. Ada gaji baru nak keluarkan. Ada gaji baru lah.
Dan kalau seorang Ada profesor budget, sanggup pergi sana, maksudnya dia punya payment mungkin better lah. Sedap lah. Adalah dia pun dalam several university Oh, in the apa advisory kan. University Masih aktif. Dia masih aktif. Masih aktif. Masih aktif. So itulah macam this is one of the issue yang aku keluar daripada grup-grup ni, because bagi aku diorang ni tak pergi turun padang. Diorang macam sibuk buat satu paper and then bentangkan dekat orang Buat PC. Buat PC. Kan dia orang kata kita buat kerja yang ni, kita buat kerja teknikal, kita yang propose akta semua. You all semua geng jalanan. Dia cakap macam tu. Dia cakap kita dah hantar orang pergi ni. Cakap yalah fine, tapi takkan you tak ada support, because right now kita tak ada support. Masa kita Alah, 2-3 kali datang, apa masalahnya? Dan elakkan diri daripada terlibat dengan orang yang terpalit. I think itu pun kira pada aku itu wisdom untuk orang yang ada otak lah. Betul tak? Betul. Sebab isu tu besar. Isu Bella besar untuk kau yang involved dalam industri kanak-kanak ni, kau tak tahu. Betul, aku setuju. Mustahil lah. Aku setuju. Bukannya isu tu macam tak tahu, orang tak tahu. Ini orang kata kalau ikutkan Singapura, Indonesia, Brunei tahu isu Bella ni. Engkau ni yang duduk dalam tu tak tahu. Aku Pergi overseas pun sampai ada orang tanya kes tu. Dia bandnya dia tanya dekat aku, orang yang tahu in out. Memang habis dah kau goreng. Tapi engkau Alif, aku nak tanya lah, kau punya pencetus lah lepas kau dah pergi jumpa Rina tu, apa sebenarnya yang betul-betul kau fikir lah? Maknanya apa fokus kau sebenarnya? Aku dah tak fikir lebih dah time tu, sebab first kali aku dah menghadapi dan aku dah nampak kita tengah berlawan dengan orang yang ada kuasa, orang yang ada network. So aku hanya perlu main isu ini supaya dia semua orang tahu. Dan kalau jadi apa-apa, aku memang dah nekat dah. Kalau apa-apa jadi dekat aku, is my choice lah untuk aku. Kau jihad lah. Aku dah masuk dalam ni lah. Aku tak suka sebut jihad lah. Kau dah tak, ini memang kau langgar terus lah ni. Aku memang langgar, dan aku ada banyak lah buat benda yang bukan yang aku tak boleh cerita lah sebenarnya benda ni. Tapi aku buat betul-betul. Sebab aku rasa dah alang mandi biar sampai basah. Alang mandi biar sampai mandi wajib. Ya, betul. Sebab aku dengar cerita, sebab aku tahu yang kau pun pergi guna semua network kau, network politik kau. Nak tengok je lah semua ni kan. Sebab aku nak test. Dan ini memang telah membuktikan dewa ni macam serba tak nak buat, takut, diam. So kita dah tahu sampailah itu aku cakap, apabila TMJ dengan wife dia involve, dia memang satu wave yang baru lah, which is aku sangat appreciate. Dan aku memang asalnya aku tak sangka lah sampai this level sebenarnya. Dan aku rasa TMJ dengan dia punya wife dia melakukan satu tindakan yang bijak. Ya, betul. Apabila berani weh. Berani. Orang lain tak ambil. In term of berani ni, aku rasa dia sebagai anak raja tak ada isu lah. Maksudnya dia bijak in term of apa, tak ada politician ambil, dia ambil. Ya. Betul tak? So orang akan pandang dia telah mewakili suara rakyat Marahin. Ya. Betul lah. Bella ni level under Marahin dah. Apa namanya? Bukan Marahin, dia daim. Betul tak? Bila ada orang yang datang, kita akan sambut je lah. Itu yang asalnya masa dia kontak, ajak jumpa. Betul, masa aku ingat masa first time aku pergi tu, cuak gila bhai, aku nak pergi. Aku rasa benda tu kita boleh bagi teaser je kat sini. Sebab kita pun nak dekat dah lama kat sini. Aku nak usul lah kat sini kan, sebab kita ni satu team. Aku rasa next kita boleh bawa kat Mona kot untuk cerita pengalaman kita kat Johor ni. Boleh, tak ada masalah. Kau rasa macam mana? Tapi kat Mona makan macam mana? So kat Mona sponsor benda lain lah. Aku rasa kita boleh bawa dia kat sini untuk isi ruang ni. Dah 2 kali dah kosong ni. Aku rasa kita boleh letak dia dan kita cerita perjalanan kita yang kat Johor ni. So biar orang faham macam mana Istana Johor, TMJ dengan Cik Puan Khalida pick up benda ni. Dan apa orang nampak diorang dah pick up je. Orang tak tahu apa yang kita present kat Dilip. Maknanya apa. Aku rasa apa benda yang kita present tu biarlah rahsia kita saja. Kita boleh cerita pasal, tapi kita boleh cerita apa yang berlaku dan dia punya gist yang sebenar lah. Okay, jadi aku close sekarang. Jadi bagi penutup kita punya hari ni dah sampai sini je. Untuk next episode kita akan bincangkan berkenaan dengan perjumpaan dengan TMJ dan Cik Puan yang telah cakap mengorak langkah baru lah bagi kita buat perjuangan Justice for Bella ni. Jadi tunggu next episode. Bye. Besar. Tapi macam aku cakap lah, aku sampai hari ni